إن الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hebatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya, dengan kurniaan kasih sayangnya kita dapat berkumpul lagi dalam majlis ilmu hari ini yang mana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang memilih jalan yang padanya adalah jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua yang sudi singgah, dan semoga persinggahan ini membawa manfaat sebagai usaha kita juga untuk menghidupkan Ramadan kita dengan Al-Quran. Dan kita akan sambung sesi kita daripada ayat yang telah pun kita kupas semalam. Cuma tak habis ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 177. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran ataupun buka tafsir surah Al-Baqarah ayat 177, muka surat 27. Tuan-tuan, semalam kita dah bacakan sedikit, kita dah tadabbur sedikit sebahagian, yang mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apakah itu kebaikan. Di mata manusia, kebaikan itu mungkin pada satu sudut yang mana saya sebutkan semalam, ada orang menganggap tak pakai tudung pun tak apa, buka aurat pun tak apa, berjoget depan manusia pun tak apa, yang penting salat. Kan ada orang kata kalau dia salat dia baik lah. Ada pula yang kata anti tu dia tak Islam tapi dia baik. So what kind of kebaikan yang sebenarnya yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada awal ayat ini, tidaklah kebaikan itu hanyalah dengan menghalakan wajah kalian, yakni kiblat kalian, sama ada ke barat ataupun ke timur, sama ada ke Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa, merujuk kepada dakwaan orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap adalah satu golongan yang baik. Dan ada satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana selepas perang mengumpulkan pendeta-pendeta Yahudi, Nabi tanyakan 3 soalan, dan salah satunya adalah siapakah yang akan masuk ke syurga. Mereka tidak menyebutkan muslimin ataupun orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke syurga, tetapi mereka menyebutkan mereka akan masuk neraka sekejap dan kemudiannya akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini adalah penipuan, pendustaan orang pendeta-pendeta Yahudi, kerana di belakang mereka ketika itu adanya orang-orang mereka, rakyat mereka, pengikut-pengikut mereka, dan sekiranya mereka menyebutkan Muhammad lah yang masuk syurga, nescaya pengikut mereka akan tahu yang mereka itu sebenarnya adalah pendusta paling besar. Sedangkan mereka mengetahui alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab, yang mereka yang membacakan Alkitab, yakni merujuk kepada kitab di tangan Yahudi, Taurat. Mereka tahu tentang Nabi, mereka mengenali Nabi seperti mana mereka mengenali anak mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebaikan itu bukan hanya menghalakan wajah kalian sama ada ke barat ataupun ke timur, tetapi kebaikan itu adalah dengan yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang-orang itu yang baik itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Alkitab yakni wahyu, dan beriman kepada para nabi. So ini adalah first part of kebaikan, di mana kebaikan itu dia bermula daripada akidah, daripada pegangan dulu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan, tentang akhlak, tentang ibadah. So kita kena settlekan bab akidah dulu. Seseorang itu dia mesti akidahnya benar, akidah yang salimah, yang selamat,
iaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Kita dah ceritakan semalam. Beriman kepada hari kiamat dengan sebenar-benar iman. Beriman dengan para malaikah dengan sebenar-benar iman. Beriman dengan Alkitab dengan sebenar-benar iman. Beriman dengan para nabi dengan sebenar-benar iman. Which dia tak boleh meninggalkan salah satunya ataupun beriman dengan kadar iman pada lisan semata-mata. Ini satu bahagian yang penting. Kalau nak sebut, kalau nak kata kita ni baik, maka inilah dia kayu ukurnya. Adakah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman? Apakah caranya? Kita dah baca pada 2 hari yang lepas, 3 hari yang lepas tentang kehebatan imannya Ibrahim AS. Ketika mana baginda Ibrahim AS mendirikan Kaabah, apakah doa baginda Ibrahim? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini hamba-Mu yang menyerahkan jiwa kepadamu. And this is how kita understand iman itu adalah dengan menyerahkan jiwa kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, demi keredaan Allah Subhanahu wa taala. We will do anything, everything hanya untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada satu-satu bahagian itu kita terpaksa mengambil keputusan, kita berhadapan dengan pilihan sama ada mendahulukan Tuhan ataupun mengutamakan kehidupan dunia kita. Dan kita pasti akan memilih keredaan Allah Azza wa Jal. Hanya kerana itulah dia hammana. Itulah dia tujuan hidup kita. Kemudian selepas selesai bab akidah, bab pegangan iman tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu hal yang penting bagi satu orang yang kebaikannya itu adalah kebaikan yang sebenar. Iaitu atal mala ala hubbih ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Orang yang baik itu dia mendatangkan hartanya kepada saudaranya daripada hartanya yang paling disuka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia pakai baju mahal. Dia pakai baju cantik. Tapi dia bagi dekat orang baju yang dia dah tak pakai, yang dia tak nak, yang dia tak guna. Itu boleh dikatakan sebagai sedekah juga. Okeylah. Tapi yang sebenarnya, seorang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baju yang dia suka, baju itulah yang diberikan kepada orang. Kalau dia makan untuk dia ataupun dengan keluarga dia, makanan yang sedap-sedap, restoran yang mahal-mahal, ketika dia nak belanja orang lain, ketika dia nak sedekah kepada orang lain, ketika dia nak bantu orang lain, dia akan bawa makan di restoran yang dia juga suka. Benda ni lah yang kita terapkan dalam grup-grup umrah kami, di mana kita kumpul duit sama-sama. Ada ramai yang dah pergi umrah dengan saya dalam ni. Kita kumpul duit sama-sama, kita sembelih haiwan daripada haiwan yang terbaik yang kita mampu belikan daripada duit yang kita kumpulkan. Kemudian kita sembelihkan, kemudian saya ambil. Tuan-tuan, masakan itu adalah daripada tukang masak terbaik, dan saya sendiri setiap kali balik ke Makkah, saya akan dijamu oleh keluarga ini. Dan saya minta keluarga ini untuk masakkan kambing sembelihan kami itu untuk diinfakkan, untuk disedekahkan kepada orang ramai. So, ini adalah satu benda yang datang, yang lahir daripada perkataan-perkataan Allah tentang orang-orang baik ini. Ma'atal mala ala hubbih, mendatangkan harta kepada orang lain daripada apa yang dia suka. Maksudnya kita, kalau kita suka makanan itulah yang kita sedekahkan kepada orang lain. Dan kalau kita suka pakaian itu jugalah yang kita akan bagi kepada orang lain. Kalau kita suka jam itulah yang kita akan bagi kepada orang lain. Kalau kita suka kenderaan itu jugalah yang kita bagi untuk orang lain naik sekali dengan kita. Ini adalah sifatnya kebaikan yang sebenar. Bukanlah saya merendahkan pemberian-pemberian
nasi lauk ayam ke, nasi lauk telur rebus ke. Tapi kita sebagai individu yang nakkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita sememangnya patut usahakan kebaikan yang sebenar dari sudut memberikan harta dari harta yang kita suka. Bahkan dalam suratul Insan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang golongan al-abrar. Mereka itu yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka itu memberikan makanan daripada makanan yang mereka suka. Mereka paling suka pun. Kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita sendiri boleh bayangkan, kita sendiri boleh gambarkan sesuatu yang bersifat pemberian dengan sesuatu yang bersifat kita bayar. Bila pemberian kita terpaksa terima dengan sekadarnya, kan? Dan ada kalanya kita rasakan lebih baik beli sendirilah, lagi puas hati, kan? Tapi tuan-tuan, kalau kita faham maksud memberi kepada orang lain itu daripada apa yang kita suka, nescaya pemberian itu akan lebih hebat daripada orang-orang membelinya sendiri. So ini adalah bulannya, bulan di mana kita menyucikan diri kita daripada dosa-dosa, bulan di mana kita memperhebatkan amal ibadah kita, bulan di mana kita mempertingkatkan sedekah dan infak kita. Inilah masanya, tuan-tuan. Satu benda yang kita kena ubah. Tak payah tunggu satu hari raya baru nak bagi sedekah. Tak payahlah tunggu raya pertama tu baru nak bagi duit raya. Kerana yang sepatutnya kita lakukan adalah di bulan ini. Dan yang sepatutnya kita hebatkan adalah di bulan ini, yakni bulan Ramadan. Dan kepada siapa sebenarnya nak datangkan harta ni? Allah Subhanahu Wa Taala bagikan tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, dzawil qurba. Kepada orang-orang yang dari kalangan kaum kerabat, ahli keluarga, saudara kandung, mak ayah, inilah dia kaum kerabat. Dan inilah orang yang pertama yang sepatutnya kita belanjakan harta daripada harta yang kita sayang. Kan? Bagi isteri-isteri, saya rasa tak adalah suami-suami yang sukakan emas, kan? Adalah sikit, tapi disebabkan suami-suami tak suka emas, jadi tuan-tuan jangan haraplah tuan-tuan nak dapat emas, kan? Biasa suami-suami suka kaki pancing, jadi kena terimalah kalau suami tiba-tiba bagi joran, so dia jadilah pemberian yang paling suami sayang. Kan? Tapi tuan-tuan, kita setuju semua orang sayangkan duit. Maka sebenarnya duit itulah yang kita boleh letakkan sebagai sesuatu yang kita boleh berikan kepada orang lain. Dan cuba challenge diri untuk berikan sesuatu yang memberi kesan kepada kita sebagai pemberi. Saya tak kata saya sendiri bukanlah orang yang berduit mana pun. Tapi bila kita nak bagi orang, kalau kita rasa RM2 tu tak memberi kesan kepada kita, maka berilah lebih daripada itu. Ini mungkin tuan-tuan boleh setuju ataupun tak setuju, tapi saya melihat bila kita nak bagi duit, bagilah duit itu sehingga kita rasa sayang dengan duit itu. Barulah dia mencapai maksud mendatangkan harta kepada orang lain daripada apa yang kita sayang. Maksudnya kalau macam takat abang Saiful Zamri bagi saya RM10 itu tak terasa lah kat dia. Jadi dia kena bagi kat saya, dia kena belanja saya RM50. Macam gitu. Jadi ini contoh. Ini contoh. Saya bukan minta sedekah kat tuan-tuan, tidak. Tapi bila kita nak bagi kat orang, macam kami di Makkah ataupun di Madinah, bila kita nak bagi, betul lah kita bagi RM1, RM2. Tapi apa kata cuba keluarkan RM100 hari ini, pecahkan RM10 bagi kepada 10 orang. So kita rasa yang duit tu besar, kita rasa sayang dengan duit tu, maka itulah yang kita patut buat. Begitu juga bila kita nak bagi dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Kalau kita nak bagi duit, bagilah duit dengan nilai sesuatu yang terkesan.
Kalau takat RM50 tu tak terasa bagi suami, suami baru nak suka tadi kan, maka cubalah transfer kepada isteri tu RM5,000. Dia baru rasa aku sayang RM5,000 ni. Inilah yang kita berikan kepada ahli keluarga kita, maka barulah sampai maksudnya. Sempat juga Saiful Zamri komen, Abang Erman suka ya. Baik. Kemudian selepas keluarga, siapa pula kita nak bagi? Tuan-tuan, ini tingkatan-tingkatan ni saya ingatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, mungkin kita boleh ambil peluang Ramadan ini untuk cukupkan orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang bakal menerima harta kita pada bulan ini. Jadikanlah ini azam kita, at least for this month, bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan yang digandakan pelbagai kebaikan, ganjaran dengan ganjaran pahala, kita tunaikan segala hak-hak manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Yang pertama adalah ahli keluarga. So jangan tunggu hari raya, malam ni, esok, lusa, dalam bulan ni juga kita dah boleh berikan sesuatu yang bernilai dalam diri kita untuk isteri kita, untuk anak-anak kita, untuk mak ayah kita, untuk abang kakak kita, dan itu adalah harta tuan-tuan. Sesuatu yang bernilai dari sudut harta. Tuan-tuan jangan bantai balik rumah, kejap-kejap senyum kat suami, kat isteri, kejap-kejap senyum kat isteri. Isteri kata, ni kenapa sengih-sengih ni? Sedekah. Kata. Jangan. Itu lain. So kita tengah cerita pasal harta. Baik. Kemudian al-yatama. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Ada di antara kita yang mungkin dah biasa buat program, mungkin dah biasa bagi duit kepada anak-anak yatim, maka buatlah lebih hebat lagi pada bulan ini, gandakan lagi, berikan sesuatu yang best kepada anak-anak yatim. Cuma jangan direct belikan sesuatu kepada mereka. Tanya dulu kepada pengusaha-pengusaha ataupun penjaga mereka apakah yang mereka perlukan. Kerana kalau 10 orang bagi baju Melayu bulan bintang, 10 baju Melayu lah kawan tu ada kan. Dah kawan tu pula nak kena buat live TikTok, nak kena menjual pula, ni ada baju lebih ni kata. Tak, kita kena tahu juga apakah keperluan mereka. Maka dengan keperluan itulah kita dapat cukupkan bagi anak-anak yatim. Dan kemudian wal masakin. Golongan yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta daripada harta yang paling kita sayang adalah orang-orang miskin. Tuan-tuan, macam mana nak define siapakah sebenarnya yang miskin? Kalau nak kata hari ini kerajaan telah pun menetapkan kadar kependapatan bagi orang-orang yang miskin bandar. Kemudian ada pula golongan yang miskin tega. Jadi sebenarnya macam mana kita nak define dalam mata kasar? Takkan kita nak minta payslip, "Acik, saya nak belanja acik ni baju raya ke barang dapur ke, tapi saya nak minta acik bagi payslip." Ada jadi macam bank pula kita kan. Adakah begitu? Jadi sebenarnya macam mana cara kita nak tahu satu orang tu dia miskin? Tuan-tuan, kemiskinan ini dia bukanlah melalui cara kita melihat dia meminta-minta. Itu bukan miskin. Itu satu golongan yang lain. Jadi kita sebenarnya kena keluar sikit daripada kita punya kebiasaan. Sebab kita orang Melayu, kalau orang tak minta kita sangka okey lah tu. Kan kalau abang kita tak minta tolong, kita rasa dia elok lah tu, dia tak ada masalah lah tu. Kalau jiran kita tak susah, tak nampak dia susah, kita pun sangka itu dia tengah steady lah tu. Tidak. Jadi kita nak tahu macam mana satu orang tu miskin ataupun tidak, kita kena rajin selidik. Kena tanya. Ikut kadar yang kita mampulah. Kalau kita boleh tanya, kita tanya. "Bang, saya nak tanya bang, bisnes okey ke bulan ni? Meniaga bazar Ramadan tu okey ke?" Mungkin dengan pertanyaan kita itu dia boleh kongsikan ataupun dia boleh cerita kerja bulan ni okey, tapi itulah ji tiba-tiba pula akak engkau terjatuh dekat toilet, naudzubillah, patah kaki, kena operate apa semua. Jadi yang kita sangka, nampak kita kan sekarang kan zaman media sosial, orang post tu semua nampak indah aje.
Kan? Semua nampak mewah je, macam ui padu, padahal mungkin ketika tu dia ambil gambar tu dalam event yang bos dia bayar. Kan, kalau dia sendiri bayar mungkin dia tak mampu. Jadi kita kena tanya tuan-tuan, apa maksud miskin? Miskin adalah apabila dia tak mampu untuk mendapatkan keperluan harian. Keperluan hidup dia pun dia tak mampu. Maka ini adalah golongan miskin. Miskin. Kalau fakir, dia lebih bawah daripada tu. Fakir, dia memang satu golongan yang clearly, secara jelas, dia memang susah dan dia memang tak mampu. Tapi miskin ni, ada orang miskin yang kita nampak kehidupannya so-so. Macam okey, macam tak okey. Macam saya ni tuan-tuan nampak, ialah dengan wajah dari tepi tu macam era Nazi sikit kan, di sini dari kiri ni nampak macam Zul Arifin. Jadi tuan-tuan tak tahu yang saya ni tengah miskin ke tengah kaya kan. Jadi siapa yang rasa nak sedekah tu meh sini WhatsApp saya, tanya saya. Kejam contohnya. Tidaklah kejam sangat. Jaga perkataan bulan Ramadan kan. Kita tak boleh nak kata perkataan yang tak elok. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaul zur." Siapa yang tidak meninggalkan pada bulan Ramadannya perkataan-perkataan yang buruk. Jadi kita janganlah isikan dengan perkataan-perkataan yang begitu kan. So tuan-tuan, miskin ini dia bukanlah sampai kategori fakir, tapi memang ramai di kalangan kita yang miskin. Cuma ada orang yang dia tak sepatutnya miskin, tapi dia memilih untuk menjadi miskin. Contohnya apa? Dia tahu dia tak mampu, tapi dia pergi ngada-ngada check out Shopee Pay Later. Kan? Dia sengaja pergi buat personal loan untuk bermewah-mewah. Maka ini juga satu golongan yang kita boleh bahasakan sebagai tersalah langkah. But still, dengan tersalah langkahnya mereka, kemudiannya mereka duduk dalam kemiskinan, mereka juga orang yang miskin dan mereka perlukan support daripada kita. Jangan pula kita nak hukum dia disebabkan kau sendiri yang bodoh, kau sendirilah yang buat keputusan begini. Kau hadaplah seorang-seorang, aku tak nak tolong kau, lebih baik aku pergi tolong orang miskin lain. Tidak tuan-tuan. Kalau ada di kalangan kawan-kawan kita yang kita tahu begitu, tolonglah mereka. Berilah pertolongan kepada mereka daripada apa yang kita mampu untuk bantukan. Kemudian golongan yang seterusnya yang perlu, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan harta daripada harta yang kita sayang adalah ibnas sabil, orang yang dalam perjalanan ataupun orang yang sedang menempuhi satu tempoh. Ibn sabil ni dia ada macam-macam terjemahan. Orang yang dalam perjalanan, musafir, orang yang sedang menguruskan sesuatu dalam satu tempoh yang panjang, yang dia itu sedang berhadapan dengan kesukaran. Contoh paling jelas adalah satu orang pelajar universiti yang sedang berusaha untuk menghabiskan pelajarannya. Maka dalam tempoh itu mereka itu bukanlah orang yang dibayar gaji. Bukan juga orang yang sentiasa mendapat belanja yang cukup daripada mak ayah. Kita pun tahu hari ini untuk anak sekolah tadika saja pun belanja sebulan mungkin 1,000 dengan taskanya, dengan tadikanya, dengan nak bayar vannya, dengan makannya. Itu saja at least RM1,000 sebulan. Belum lagi masuk sekolah kebangsaan, belum lagi masuk sekolah menengah. Ada pula tiba-tiba tengah-tengah bulan pula cikgu boleh buat lawatan pula ke mana, Aquaria, KLCC, dan itulah kena bayar tiket dengan bas 300 orang. Anak pula bersusun 6 orang macam anak Abang Irman kan. Tak kejung kepala kawan kan. Tapi inilah dia perbelanjaan hari ini yang semakin mencabar, apalagi kepada anak-anak kita yang sedang, adik-adik kita yang sedang menempuhi pengajian di institusi-institusi tempatan ataupun di luar negara. Tak mudah tuan-tuan. Kita jangan tengok kepada diorang dapat PTPTN, diorang dapat zakat, diorang dapat MARA dan sebagainya. Setiap daripada kita pernah lalu zaman itu dan kita tahu buatlah kod mana pun peningnya tetap banyak. Nak beli buku, nak beli kitab, nak uruskan harian,
beli barang-barang ubat gigi pun mahal sekarang ni tuan-tuan. Kalau di Saudi tu ubat gigi apa nama, Sensodyne tu sampai 60 rial. besar biasa tu je. So mereka adalah ibn sabil. Maka kita boleh, sebab tu kita boleh susun. Sebenarnya Ramadan ni adalah bulan di mana kita retreat our ibadah, retreat our soul, our jiwa, retreat our expenses towards sesuatu yang bersifat mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya Ramadan ni adalah bulan untuk kita setting kita nak buka kat mana, minggu pertama pergi buka kat mana, minggu kedua nak buka kat mana, lepas tu hari raya kita nak pakai baju rich brown ke rich. Sekarang saya dulu color warna color zaman sekolah dulu, color yang Luna tu kan, saya ingat saya 12 ke 14 color saja. Tapi sekarang ni kalaulah color Luna tu mengikut kepada color-color yang moden, saya rasa kita perlukan satu kotak color color pencil yang ada 600 batang kot kan. Coklat dah jadi macam-macam coklat, merah dah ada wine red, dah ada apa blood red, macam-macam color sekarang merah je lah. Tapi itulah dia Ramadan yang sepatutnya kita susun bukanlah untuk yang ke arah itu, baju warna apa, langsir warna apa, tapi sepatutnya kita hebatkan Ramadan kita dari sudut penyusunan. Minggu ni kita nak sedekah kepada siapa? Okey, minggu ni kita nak beli barang-barang untuk abang kakak, untuk anak-anak, untuk isteri. Ini kita punya cara nak setting Ramadan. Minggu depan kita nak buat satu program kita nak minta isteri kita masak untuk kita nak hantar makanan kepada anak-anak yang adik-adik yang sedang belajar di universiti. Tak kisahlah 20-20 lah tuan-tuan. Atal ma'ala ala hubbih. Maka kalaulah kita setting seminggu tu RM500, maka kita akan belanjakan RM2,000 untuk orang-orang yang kita memang nak bantu ni. Jadi RM2,000 tu pada saya nilainya besar. Kan? Jadi itu dah mencapai maksud atal mala ala hubbih, mendatangkan harta daripada apa yang dia suka, apa yang dia sayang. Faham? Janganlah pula tak boleh ni, saving ada tapi kita beli makanan yang RM100 je lah, so 4 minggu 400 je, sedangkan awak dalam saving tu adalah dekat 200,000. Saving saja dah 2 kali ganda daripada KWSP saya kan. Tapi tuan-tuan dapat point saya, kita belanjakan itu daripada nilai yang kita terasa sayangnya. So dapatlah mencapai maksud daripada harta yang dia sayang. Kemudian Ibn Sabil, kemudian as-sa'ilin, orang yang meminta-minta. Yang ini ada banyak golongan yang meminta-minta. As well, kita pun tahu, kita baru sahaja dalam kelas sebelum Ramadan hari itu kita bacakan hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang menahan dirinya daripada meminta-minta, Allah akan menjaga dirinya. Wa may yastaghni yughnillah. Siapa yang minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kekayaan, untuk kecukupan, Allah akan kayakan dia, Allah akan cukupkan dia. Kita dah belajar hadis tu, hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengendoskan, mengesahkan yang kita boleh minta dengan Allah untuk kaya. Tak ada salah pun. Kalau ada ustaz-ustaz ke mana-mana Pak Lebay ke kata, mana boleh minta kaya dengan Tuhan, itu dia tak baca lah kot hadis tu kan. Tapi dalam hadis tu jelas Nabi kata siapa yang menahan dirinya daripada meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. So agama sebenarnya tidaklah menganjurkan ataupun menggalakkan satu aktiviti meminta-minta. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang as-sa'ilin, orang yang meminta-minta. Di sini adalah merujuk kepada orang yang dia memang perlu meminta. Manakala yang dilarang dalam agama adalah orang yang dia ada ataupun dia mampu tapi dia meminta-minta. Dia boleh tahan diri ni daripada meminta-minta, tapi dia meminta-minta. Benda yang dia ada, dia kata, aduh, saya tak mampu lah. Kalau belanja boleh. Padahal dia mampu. Dia sengaja je nak minta orang lain belanja. Maka ini adalah satu benda yang tak dibenarkan, yang tak digalakkan dan tak dianjurkan dalam agama. Namun dalam ayat ini, dalam ayat Al-Baqarah ini,
As-sa'ilin merujuk kepada satu orang yang dia memang perlu meminta. Dia memang kena minta. Kerana itu adalah daripada perkara yang dia tak mampu untuk usahakan. Dan kalau dia tunggu sekalipun, dia tak akan boleh usahakan. Siapakah orang-orang ini? Antaranya adalah orang-orang yang dalam satu penyakit yang kritikal, yang kronik. Wal'iyadzubillah. Dia perlukan ubat-ubatan, dia perlukan duit, dan kita pun tahu, saya dah sebut, penyakit kronik, takkan nak suruh dia kerja. Kan? Kalau dia minta kerja, tak ke teruk rupa interview dia, nak kena bawa air, nak kena bawa jarum, nak kena bawa katil ke datang interview. Kan? So kita tahu dia memang tak mampu, dan dia perlu untuk meminta-minta. Dia perlu untuk meminta. Dia memerlukan. Jadi orang-orang ini as-sa'ilin juga adalah orang yang kita perlu bantu. Kita perlu datangkan harta kita daripada yang kita sayang itu kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hari ini baru dapat satu berita. Seorang kenalan saya yang sangat rapat dengan saya dan boleh dianggap sebagai guru saya dalam public speaking. Saya lama ikut dia program. Macam-macam lah program dengan lembaga zakat, program dengan macam-macam. Abang Herman pun kenal. Orangnya adalah King Gas. Siapa yang kenal, namanya King Gas. Satu nama besar dalam bidang penyampaian, buat program, buat training, HRDF punya training. King Gas dah 4 hari di dalam hospital di Selayang, kanser hati tahap 4, dan beliau dah lost 50 kg berat badannya, sehingga kawan kami Cik Lee hantar gambar. Saya tak kenal pun orangnya. Saya akan, sebab Cik Lee ni juga dia aktif dalam politik, mungkin dia nak tunjuk gambar yang dia pergi lawat orang sakit dekat hospital. Kemudian bila dia bagi tahu ini adalah King Gas, saya terkejut. Subhanallahilazim, saya terkejut. Jadi ini adalah satu berita yang sangat menyedihkan bagi saya sebenarnya. Kita tak sangka, dan inilah dia ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kami pasti akan uji kalian, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami pasti akan uji kalian dengan rasa takut, dengan rasa risau, dengan sesuatu yang kalian takutkan, dengan sesuatu yang kalian risaukan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan hasil tanam-tanaman, hasil buah-buahan, dengan jiwa-jiwa di sekeliling kalian yang kami matikan, dan juga nyawa-nyawa al-anfusi wath thamarat, daripada sakit. Ini juga adalah ujian. Dan orang-orang ini, orang-orang yang sebegini, yang memang sakit, terlantar dan tak boleh nak buat apa, mereka inilah orang yang disebutkan sebagai as-sa'ilin. Maka kita, tentunya dalam hidup kita adanya orang-orang yang begitu, yang jiran kita, kawan kita yang terlantar, yang memang tak boleh kerja. Pergilah ziarah dan berikan sesuatu untuk mereka, sama ada duit, sama ada sesuatu yang bernilai di sisi kita dan bernilai buat mereka. Tidak semestinya bernilai di sisi kita itu bernilai buat orang lain. Ada orang macam tadilah, kan, suami tu memang suka dengan batang joran, dia baginya joran kepada isteri. Bernilai di sisi suami tapi tak bernilai di sisi isteri. So janganlah buat begitu. Kalau macam saya ni orang takraw, takkan saya nak bagi bola takraw kat isteri. Memang dia bernilai kat saya, mahal bola takraw tuan-tuan, RM70 juga kan. Tapi kalau bagi kat isteri, apalah yang jadi nilainya. So benda ni kita kena faham. Kemudian wafir riqab, yang ini zaman ni tak adalah membebaskan hamba-hamba. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sentiasa berusaha untuk mampu membebaskan para hamba. Bila dia nak bebaskan satu hamba, sama ada hamba miliknya sendiri ataupun dia perlu membeli hamba orang lain dan membebaskan. Dan ini harganya adalah antara perbelanjaan yang paling besar tuan-tuan. Membeli satu orang hamba dan membebaskan, itu adalah satu nilai yang
Kalau kita gambarkan hari ini, dia boleh jadi semisal harga sebiji rumah. Kalau harga sebiji rumah tu 400,000, 500,000, maka itulah dia nilai yang dibelanjakan oleh sahabat yang kita boleh jumpa dalam hadis. Banyaknya sahabat yang mereka itu membebaskan hamba-hamba mereka. Dan ini juga adalah satu kebaikan yang antara kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hari ini kita tak dapat dah. Kita jangan dipaksakan pula satu orang supaya jadi hamba, kemudian aku nak bebaskan kau. Dia tak jadi ya. So kita dah tak ada hamba hari ini. Kemudian tuan-tuan, okey. Kalau kita tengok kepada urutan ayat, atasnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang akidah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada para nabi, keimanan pada wahyu, yakni Alkitab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kebaikan itu pula. Selepas keimanan ini, dia datang dengan package mengeluarkan hartanya untuk saudaranya dari kalangan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Apa yang kita nak faham adalah dia masih lagi di peringkat jiwa sebenarnya. Kalau iman itu dia adalah pegangan dalam hati, dan kemudian membelanjakan sesuatu daripada apa yang kita sayang itu, dia berkait dengan kesanggupan. Kerana satu orang yang baik ini, keyword dia adalah dia sanggup untuk melakukan kebaikan. Dia beriman dan selepas imannya, dia ada kesanggupan untuk melakukan kebaikan. Ada orang dia imannya hebat, tapi dia belum ada kesanggupan. Sejauh mana kita ni, kalau kita tengok ada orang yang datang rumah potong rumput, ataupun yang buat-buat kerja kat luar rumah dalam taman perumahan kita, sejauh mana kita ni betul-betul heran dengan kehadiran mereka, ataupun akhirnya kita buat tak tahu je. Kau buat kerja kau kan, kau buatlah. Kita sepatutnya melihat mereka itu, terutamanya daripada kalangan saudara-saudara kita yang tentu sekali yang buat yang potong rumput ni bukan orang kita pun, Pakistan, Rohingya. Kita sepatutnya melihat itu adalah peluang untuk kita merebut amalan ini, ibadah ini, perbuatan ini, yakni dengan memberikan sesuatu daripada harta yang kita sayang. Kita tengok dia tengah buat kerja, kita tanya dia, bye, you buat sampai pukul berapa ni? Dia kata pukul 3. Kita tengok jam, sekarang pukul 2. Okey, you tunggu. Kita pun pergi beli makanan. Dia bukanlah sesuatu yang hanya pada nilai duit, tapi kita sendiri kena start kereta. Sesuatu yang menyukarkan dan menyusahkan kita juga, itu boleh diterjemahkan sebagai sesuatu yang kita sayang. Kita sayang masa kita kan, kita sayang ruang yang kita ada, tapi kita tetap gunakan, belanjakan untuk pergi belikan makanan untuk dia. Sekarang ada Grab Food, ada Food Panda, lebih mudah daripada itu. Maka kita boleh datangkan yang lebih baik. Kita boleh gunakan peluang itu untuk bagi makan dekat dia. Ataupun kita tengok kat rumah kita ada baju yang cantik, ada 10 helai, kita ambil sehelai, kita bagi kat dia. Kena dengan saiz lah kan. Kalau macam saiz saya ni XS, bolehlah muat dengan Rohingya. Kalau tuan-tuan tu saiz double XL, tak boleh lah nak bagi. Dia orang pun biasa kurus-kurus je. Jadi apa yang sesuai, apa yang kena pada mereka. Baik. Pokok pangkalnya adalah kesanggupan. Bila satu orang itu dia baik, dia mesti ada kesanggupan untuk buat baik. Kemudian baru masuk ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia itu, yakni orang yang baik itu, dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka ini adalah orang yang menunaikan janjinya bila mana mereka berjanji. Wallahu alam, kita stop dulu sampai sini. Nanti ada satu lagi bahagian yang di bawah itu kita akan sambung pada Isnin hadapan insya-Allah. Ada soalan tak? Ada sesiapa nak tanya? Kita dah melampau sepatutnya 5.45 stop dah. 5.48. Kesian akak-akak kita yang nak memasak ni. Akak-akak juga. Tapi sebenarnya abang-abang pun ramai yang memasak. Saya tahu ni nama-nama ni memang semua yang hari ni bagi isteri rehat,
biar abang yang masak. Kena terima jugalah apa yang dimasak tu. Kok telur goreng ke, telur dadar ke. Selamat iftar Ustaz. Selamat juga. Haji Awang buka awal kan. KK buka awal lah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhukum fillah Muhammad Farid Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.